Ramai orang tak tahu. Tapi inilah 7 benda pasal soundman yang orang selalu terlepas pandang. Dan nombor 7 tu yang buat kami masih bertahan sampai sekarang. 1. Kami datang paling awal, balik paling lambat. Orang lain baru nak sampai. Kami dah berpeluh-peluh pasang kabel. Bila semua dah balik, kami baru nak gulung kabel. 2. Kami kat belakang, bukan atas pentas. Tak ada spotlight, tak ada tepukan. Tapi tanpa kami, pentas tu tak bersuara pun. 3. Kena layan macam-macam kerenah. Ada yang nak mic kuat, ada yang nak bass lebih padu. Semua nak sedap bunyi dia. Tapi soundman pun ada telinga, ada rasa. 4. Kami bukan DJ tau. Bukan setakat pasang lagu. Kami kawal semua. Mic, speaker, feedback. Kadang-kadang, emosi penonton pun kami jaga. 5. Bila bunyi tak kena, semua pandang. Bunyi pecah sikit je. Semua toleh belakang. Tapi bila show lancar gila, tak ramai pun yang ucap terima kasih. 6. Tekanan tu makanan kami. Hujan ke panas, kabel bersimpul ke, alat rosak ke, show tetap kena jalan. Dan masa? Selalu cukup-cukup makan je. 7. Tapi kami tetap buat sebab ini jiwa kami. Tak ada glamour, tak ada sorakan. Tapi bila crowd happy, show jadi itulah kepuasan sebenar. Akhir sekali, biar orang tak nampak, tapi kami tahu siapa kami. Dan kalau kau pernah jadi kru belakang tabir macam ni, salute bro. Respect.